Orang yang betul-betul ada result dalam hidup dia, dia takkan ada masa untuk ejek orang lain yang tengah berusaha untuk maju ke depan. Yang saya faham, orang saham ni, orang yang main saham, dia tak ada masa untuk buat benda ni. Macam mana dia ni boleh ada masa untuk memberi komen yang negatif dan tidak membangun? Niat dia mungkin nak membantu, tapi apa yang saya nampak, dia sedang menjatuhkan orang lain. Benda ni sepatutnya tak ada lah dalam sifat sebagai seorang main saham ataupun trader. Trader ni orang yang dia mampu kawal emosi, dia berdisiplin, dia pandai tengok graf. Itu yang saya faham. Dia pandai matematik lah, senang cerita kan. So dekat sini, apa yang saya nampak lah, dia ni ada masalah insecurity. Dia tak ada keyakinan diri, sebab tu dia buat fake account. Saya tak tahu lah ni fake account ke, dia account beli. Tapi saya yakin di antara dua ni, account beli dan account yang beli follower yang banyak, 1 lebih, tapi haram tak ada apa pun. Saya tengok gambar profile pun betapa fake-nya dia ni. Lepas tu, disebabkan dia ada masalah dengan keyakinan diri, dia tengok orang lain boleh buat apa yang dia tak boleh buat, apa lagi dia pun berikan feedback yang menjatuhkan orang lagi lah. Dia tak mahu orang lebih daripada dia. Itu psikologi manusia. Memang manusia macam ni. So lepas apa yang saya nampak lah dalam perspektif saya, semua orang boleh buat account, semua boleh buat nama yang dibuat, dan boleh buat gambar yang AI pun dah boleh dah ni. So yang penting adalah authenticity ataupun keaslian di sosial media. Bila mana hang buat fake macam ni, siapa nak percaya hang? Orang percaya aku lagi sebab aku bertunjuk muka kat sini. Aku tunjukkan buku yang betul dan bukan yang satu buku yang tak bagus. Saya jual semua buku yang bagus. Itu yang boleh menjaminkan itu. So kalau hang tak ada kerja, hang pergilah cari duit. Pergilah buat Grab. Hang main TikTok, menghantar orang lain tu sebenarnya tak bagus. Saya tak kisah. Saya memang tak kisah sebab mentaliti macam ni, selalunya mentaliti miskin. Sebab apa beza orang berjaya? Dia tak nak masa buat kerja ni. Kalau hang nak berjaya, jangan buat kerja ni. Tolonglah bangkitkan diri, majukan diri tu. Okey, kalau hang tak ada kerja pun, hang duduk diam. Orang lain nak kaya, orang nak kaya tau. So, kalau dekat sini yang mana berminat dengan buku ni, macam mana untuk bercerita dengan lebih baik, dan macam mana nak susun hook yang lebih menajam ataupun mampu menarik orang lain tengok video anda tanpa rasa skip. Okey, rasa nak skip tu dia tak ada. Ada ajak dalam buku ni. Okey, anda boleh tengok dekat sini. Saya cuba zoomkan. Tengoklah. Okey, nampak kan? Dia ada gambar-gambar sikit, dia ada corak-corak kan. Cantik buku ni ikutkan. So, kalau berminat nak belajar nak buat konten kan, macam mana yang mana tengah buat bisnes, nak tambah income, boleh cuba belajar buat konten dengan buku ni sebagai satu panduan. So, kalau berminat dengan buku ni, boleh tengok dekat back kuning di bawah ni. Okay, let's go.